Alright, so saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak belikan barang-barang bila customer minta kita yang belikan. Sebenarnya kalau kita nak bagi link je dekat customer pun boleh, tapi setengah customer ni dia malas nak beli sendiri, so dia nak kita belikan. Alright, so cara dia, macam contoh customer nama Sas ni, dia nak face mask. Bila dia nak face mask, saya kena sediakan detail. So saya kena ambil detail daripada finger and saya tulis balik. Contoh apa yang saya buat, saya tulis promo face mask warna hitam. Satu kotak RM20, 50 pieces. And then saya bagi tahu delivery 18 hari hingga 22 hari. Lepas tu saya bagi tahu tak ada COD. Postage tambah RM5. Item berkualiti direct daripada kilang. Lepas tu saya bagi tahu sila buat payment. Sertakan bukti resit, and saya bagi saya punya account bank, and then saya bagi detail. Isikan detail, maksudnya saya minta dia punya detail. Macam nama penuh dia, nombor telefon dia, alamat rumah customer dan email. Alright, so bila dia dah isikan, dia dah isi yang detail yang kita minta ni, and dia dah buat payment. Make sure dia dah buat payment dulu. Lepas tu kita masuk ke item yang dia nak beli ni. Alright, so cara dia, kita tekan buy, sure. Sampai sini kita nampak kita nampak item ni total RM24.90. Shipping RM5, delivery 18 hingga 22 hari. Alamat dekat atas ni, alamat ni adalah alamat saya. Kalau untuk nak belikan customer, kita kena tukar alamat atas ni je. Tekan je dekat atas ni. Lepas tu add on alamat baru, tekan bawah. Add on alamat baru, tekan bawah. So saya dah tekan. Saya isikan detail. Saya isikan detail yang saya dah minta tadi ni. Yang saya minta dekat customer saya ni. Contoh dia dah isilah. So saya tulis nama dia Sas. Tu nombor telefon. Lepas tu isilah negeri. Duduk mana? Selangor. Alright. Lepas tu kita masukkan alamat. Lot 3. Ni alamat palsu saja. Alright, so bila dah isikan detail, tekan simpan. Bila dah tulis berjaya, nampak tak yang tanda right dekat alamat saya ni, kita tukar kepada yang bawah ni. So tekan yang bawah ni, ada satu button kecil warna putih ni, tekan biar warna merah ni jadi kat bawah ni. So kita dah tekan, nampak ni, dia dah bertukar alamat. So bila dah bertukar alamat customer kita, kita tekan je lah hantar. Kita tekan submit. Kita tekan submit untuk belikan
face mask yang customer tadi nak beli. So kita boleh buat payment melalui yang ini duit daripada kita punya akaun Fingo kalau ada. Lepas tu yang ini banking online, 7-Eleven, Touch and Go, Boost, GrabPay dengan kad kredit. So ada 6, 7, 8. Ada 8 cara untuk kita buat pembayaran. So pilih salah satu and buat pembayaran. Settle, Fingo akan hantar terus barang yang customer beli terus ke tangan customer kita. Okey, Assalamualaikum.